Wih, tu. Menang. Suka kolam. Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni aku turun mengai jambatan Pulau Pinang yang kedua lagi dengan tak lain tak bukan Mamu lah. Ada Mamu? Ni baru sampai lah. Sampai tadi Mamu boleh dah talang sekok kat dia pakai jig. Tak ada beberapa minit lah, boleh terus talang kat dia pakai jig. Ingat hari ni mai tak bermalam kot, mai sampai malam saja tapi tak bermalam. Talang sekok. Rock bottom ada 3, aku 3 batang, Mamu 2 batang. Lepas tu main udang kopek lah, udang kopek ke jig ke, tengok lah yang mana ada. Okay, yang mana baru masuk, yang mana baru jumpa channel aku, minta tolong share, subscribe dan like. Okey, terima kasih ya. Aku dah pacak 2 rod dah baru buat video. Lupa nak buat tadi sebab orang ramai sangat tadi, segan aku nak buat video. Ni aku dah siap pacak 2 batang rod. Mamu pun dah pacak 2 batang rod. Ni satu. Tu satu lagi. Tengok ah rod bottom kita. Kalau ada hasil dah. Aduh. Yang ni kita pakai udang hidup, kita bani luar. Mana tahu ada senangin ke apa kau nak ambil. Ayak surut kita baling belah pulau, ayak pasang kita baling belah sangkar. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sampai lantai dah. Macam besar lah ikat lu. Yang berlalu sobat aku, mentor ketua, anggota mohon lapor ketua. Yang ini baru bilang mentua. Dah udang kopek tak ada? Ni gelama tak ada? Weh, tu mu. Tu. Tapi masih ingat rasa. Aduh, tak kena. Ayak dah start surut rapat dah ni. Bukan start surut rapat, dah start surut dah ni. Dah berjalan surut dah ni. Hari ni tiang ramai hari ni. Penuh tiang. Daripada 14 sampai 200 penuh. Tiang kami duduk ni pun sebab ada brother tu dah turun lah, kami boleh naik. Kalau tidak pakai tak dapat lah tiang tengah-tengah ni. Nasib lah ni.
Ayak pun tak apa nak jernih hari ni. Dia lebih kepada koko lagi ni. Jig 15 gram pun tak hanyut pun ni. Tak apa, kita tengok lah. Kalau ada. Kalau tak ada nak buat macam mana. Okay, kita tukar game pula. Kita try pakai udang hidup, buah batu hidup. Kita ketuk-ketuk pakai udang hidup, tengok. Cari lubang-lubang batu-batu kan, karang-karang. Celup-celup kat lubang karang tu, tengok ada ikan tak ada ikan. Pakai polo lah, dia nak main bowling lah, dia nak main menangkap lah. Snap pula kita nak mampu. Ha? Kena dah ha? Hai. Ha? Oh ya. Talang ke? Ha? Talang ke apa? Talang ke apa? Main ni kita try tengok. Dia duduk ni ligan boiling ni kot ni, anak-anak ikan trading ni. Ha? Makan separuh. Beruk tadi. Wow. Saat macam apa? Oh, ada lagi ya? Ada lagi mu? Ada lagi. Tahu mana? Oh, dia. Layang. Mana tu? Ah, tu. Allah. Ha? Cucut. Ada lagi. Amboi. Ada. Dia kena cari ya. Nak rajin lah. Ni dia mamu naik pula rekod GT. Teknik layang katanya. Tak mana tapi boleh lah. Saiz lauk ni sedap ni buat goreng. Tu selek ah. Tengok dulu ikan apa. Let dulu. Oh, GT ke ibek? GT. Tak. Pergi taliku. Boleh je tak? Tengok solid tak? Solid je terus. Tu dia GT 2 ekor tu. Ayak GT. Lu tak rakam tu. Ni baru aku rakam. Dia. Tak guna. Aku dah tekan dah. Rupanya aku tekan pre-record. Aduh. Tak hati. Tak boleh jadi. Kena pakai teknik layang kat atas ni. Tu dia. Kalau terus buat pambut layang. Tu maaf. Tu. Perang. Sebab pambut layang lu. Mamu kata pambut layang jadi. Boleh GT dah kat dia 2 ekor. Kita try pakai pambut layang tengok. Dia tak mau ambil jig kan tu. Hamba tu tahu ni. Aku buat test saja tu. Tak apa aku ikat lah ni. Udang kamu? Udang kopek? Nak cari udang kopek Baru udang hidup tak apa kot. Bismillahirrahmanirrahim. Ha? Dah tak ada kot hang udang tu lah tu. Tengok si udang. Tu dia udang layang. GT 2 ekor naik. Tu baru betul. Udang kopek tu. Betul-betul dia lalu kat udang kopek hang kamu tu.
Kita tukar pakai kat rod satu lagi lah. Rod yang kita main jigging sayang pula. Rod yang satu lagi tinggal. Ini kita main layang lah ni. Mu kata layang GT mau makan. Kita try layang tengok. Tapi batu pun besar kot ni nak layang pun. Asal macam kecil lah tadi. Rupanya ayak seluruh sangat. Nak layang macam mana pun tak tahu. Baiklah, ada. Jom kita main jig balik. Macam tu lah mengenai jambatan ni. Botol pun tak dapat, abang main jig. Jig tak dapat, abang main udang kopek. Udang kopek pun tak dapat, abang main Apollo. Apollo pun tak dapat, abang balik lah. Weh, ikan bawah weh. Oh, tu. Ikan bawah. Tu ikan bawah. Weh, tu. Weh, tu. Macam loban. Dia memang menyambat depan muka tu. Tang mana dia duduk tau. Nampak dia? Amboi. Aku baru tukar pakai 15. Weh, dia duduk main kot ni ni no. Kena saiz tadi tu sedap lah. Ada kamu? Ada. Campur ni. Mantap ah mesin ni. GT lagi. Alhamdulillah. Ada lagi geng GT. Dah hidup? Udah hidup layang. Syok lah. Ada video. Ada video. Betul lah. Ni. Dok ni nak abang kampung. Ni nak abang kampung ni. Mesin ni harga RM25 berapa kupang lah. Saiz 6,000. Warna pun menarik, warna hitam merah. Ni dia hasil dia, mengai wajah jambatan. RM25 lah. Kalau yang mana tak pernah mengai tu, member ajak mengai tiba-tiba, tak ada mesin, segan nak pinjam, malu nak pinjam, apa boleh try reel ni. Gear ratio dia 521, ball bearing dia berapa kamu? Ball bearing dia 12 tambah 1 ball bearing, spool dia aluminium. Boleh ingat. Ni umpan dia. Ni umpan dia. Siapa yang berminat boleh tengok dalam beg kuning. Harga memang kau-kau punya murah ni. Oh dia. Anak pari telan pula selepi kot atas. Akak. Cakok tengah belakang buat umpan. Semua nak buat umpan, mampu. Kerak bang lah. Rajin duk pisau buang. Apa duri yang bang dah? So dia teknik menyembat balang. Balang pula panang. Kena lagi. Cantik. Umpan grade A semua ni. Pulak bang. Umpan macam habis ya, ringan lah. Tak tahu lah. Biar lu, ada lagi bunyi. Kita try pakai pambut layang balik. Pasal mamu baru naik GT, anak GT, baby GT lah. Pakai pambut layang. Berudang kopek lah. Memang dia nak ambil kod pambut layang kot. Pasal jig tak balas langsung jig. Jig tak ambil langsung. Heran dia. Nak kata nasib pula juga. Sebab apa? Sebab 4 ekor dah boleh pakai pambut layang kan. Kita try tengok ada tak ada. Buka.
Cắt gỡ. Cắt gỡ. Ada ikan apa ni? Oh, glamour. Oh, yang ni kesak sikit. Ada lagi. Yang ni kesak sikit. Yang ni kesak sikit. Patutlah kasar. Ada? Ada? Tengok dia menguat tadi. Selok ni. Tu dia makan telan. Peluk dia semua makan telan ni. Ha? Pantang dia. Layang jadi. Layang jadi ya. Enggak. Oi. Saya okey lah ni. Boleh lah ni buat lauk. Boleh lah ni, alhamdulillah lah. Anak kamu. Anak awak video. Dah tengok. Anak kerapu anak. Weh, ni buah tengah belakang buat umpan ni. Nak sangat kerapu. Pipi kerapu lah. Kerapu sino ke kerapu? Tengok. Macam nak buat kitchen tu. Ha? Di sini dia ni. Ada? Hei guys, sok sifu kita ni. Sifu bamcah kita ni. Grup-grup lagi. Lio. Ni yang tak mau ni. Dah 2 biji dah jik aku cukai. 30 gram. Ini pun 30 gram. Makan modal. Cara ni right approach ni. Oi, ikan apa? Ikan apa? Panggil aku. Aku demam ke dah tak payah pula. Okey ni. Belah belakang buah cabai okey lah ni. Besar kampung tu. Ish kampung pun ada kat jambatan ni. Lagi kalau ada lagi update, aku update balik. Okey, apa-apa hampa boleh teruskan menonton lah. Okey. Loceng tak dengar pun. Beliak entah. Dogi. Ada lagi. Oh, cantik. Ada lagi. Tangkuk ni ke tak? Tangkuk. Lemak geng. Lot. Naik lagi. Cantik beli. Oh, kasang. Beb, lek mu. Hampus sini sikit mu. Main berani. Dia tenang belah kanan tau. Lihat dulu. Cantik beli. Malam ni mau buka mulut. Alright. Kita sok. Ni mata kai siapa kena kaki aku ni? Mana? Pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita tak masuk alhamdulillah. Allah. Sat. Okey. Lulus. Alhamdulillah. Berat eh. Oi, gemuk. Cuma belak mata tu. Belak mata juga dia ambil. Lemak.
Tahu dia ni 4 kilo dah Fazlan. 3 kilo 4 kilo. Sampai ya. 3. Aku pegang berat pelik apa ni. Tapi cara dia menekan mari ya. Wish, beratmu ujung-ujung ke. Grip tak buruk lu. Grip kau dah. Grip hang apa dah? Grip hang apa dah? Apa lentung? Ada lentok Oh, sat. Tahu dia naik pula Allah mak. Oi, ni sikit lagi lucut lah ni. Ha? Ni sikit lagi lucut lah ni. Lekat celah gigi hak orang kata lekat celah gigi hak ni ya. Manis bos. Lihat. Ada hasil. Tu player. Macam mana? Perasaan? Oh, karan. Karan. Betul-betul. Ha. Baju ni jadi. Oi, baju ni jadi. Baju ni jadi. Oh, woi. Tu sikit ah. Yang kata rezeki Allah Taala. Duk kohkeh. Boleh kat dia. Jari aku kenapa tau. Kat ni 2.7 lah. Okay. Angkat tinggi sikit tak nampak. 2.7 20. 2.720. Terbaik. Dah malam ni kau. Baik. Yang tak cukup. Yang tak cukup tak apa. Bagilah hidup sikit dah. Alhamdulillah. Ada manis-manis. Ada manis. Ada manis-manis. Oh, mamu ni tangan dia mau betul ya. Kami pun dah kemas-kemas barang dah, tinggal nak tunggu bot sampai ya. Hasil alhamdulillah ada hasil. Buka ikan merah, siakap merah. Lepas tu ni ada ikan laut, ada talang sekok, betul ada GT dalam 3-4 ekor, grup-grup tukar. Tu je lah hasil kami. Macam mana mu hari ni? 12 jam kan? Alhamdulillah. Unexpected. Okay, jumpa dalam video seterusnya. Assalamualaikum.